Tajuk pertama ialah maksud atau pengenalan pendidikan. Pendidikan adalah asas kepada pembangunan masyarakat dan negara. Guru bukan sahaja penyampai ilmu, tetapi juga mereka merupakan pembimbing sasiah, motivator dan pembentuk nilai. Guru ni juga berdedikasi untuk membantu dan membina generasi yang berilmu, berdisiplin dan berdaya saing. Peranan guru juga meliputi transformasi sosial melalui pendidikan, iaitu guru dia membantu murid mencapai potensi sepenuhnya. Selain itu juga, guru menanam aspirasi dan nilai positif dalam diri murid. Topik kedua adalah aspirasi pendidik. Kat sini saya telah berikan 4 poin. Kita akan tengok satu-satu. Pertama sekali ialah poin pertama, iaitu melahirkan generasi yang cemerlang. Guru ni dia perlulah berhasrat untuk mendidik murid supaya berjaya, bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam aspek sosial dan sasial. Maksudnya kat sini ialah guru mahu murid tidak hanya pandai menulis atau mengira, tetapi juga mempunyai sifat positif seperti hormat menghormati, kerjasama dan bertanggungjawab. Kejayaan murid ni juga dianggap sebagai ukuran kejayaan guru sendiri. Ini kerana guru yang berdedikasi mampu membimbing murid mencapai potensi maksimum mereka. Baik, kita akan tengok pada poin kedua pula, iaitu menjadi teladan. Guru perlulah beraspirasi menjadi contoh kepada murid dari segi disiplin, etika dan moral. Tingkah laku guru seperti kejujuran, kesabaran dan dedikasi memberi kesan langsung kepada pembentukan karakter murid. Ini kerana murid akan belajar bukan hanya daripada apa yang diajar oleh gurunya, tetapi juga daripada apa yang dilihat dalam tingkah laku guru setiap hari. Jika seorang guru menjaga tingkah laku, murid akan mengikut tingkah laku yang baik mereka. Okey. Poin ketiga pula ialah penggerak perubahan positif. Guru bukan sahaja mengajar di dalam kelas, tetapi juga mereka perlu memberi impak kepada masyarakat secara lebih meluas. Dengan mendidik murid menjadi warga negara yang bertanggungjawab, murid mampu menyumbang kepada masyarakat dengan cara yang bermanfaat. Guru juga dia perlu berperanan sebagai pemacu kepada perubahan sosial melalui pendidikan, membantu membentuk masyarakat yang berilmu, berdisiplin dan progresif. Poin yang terakhir ialah peningkatan profesionalisme. Guru ni perlulah beraspirasi untuk terus memperbaiki diri dari segi pengetahuan dan kemahiran pengajaran. Ini juga boleh dilakukan melalui latihan kursus pembangunan profesional atau kajian tentang kaedah pendidikan terkini. Dengan mempertingkatkan profesionalisme, guru dapat memastikan pengajaran lebih berkesan, relevan dan menarik untuk murid. Tajuk seterusnya ialah hala tuju pendidik. Poin pertama, merupakan visi pendidikan yang jelas. Poin kedua, strategi pengajaran yang berkesan. Dan terakhir sekali ialah peningkatan potensi murid. Kita akan tengok satu-satu poin tersebut. Baiklah, kita akan tengok poin pertama dulu, iaitu visi pendidikan yang jelas. Okey.
Apa itu visi pendidikan jelas? Visi pendidikan yang jelas, guru mempunyai matlamat yang jelas dengan proses pengajaran sama ada dalam masa jangka pendek atau jangka panjang. Contoh, kalau dalam masa jangka pendek, murid dia menguasai topik tertentu minggu ini. Kalau untuk jangka panjang pula, murid yang cemerlang dalam peperiksaan akhir atau membentuk sasiah yang baik. Visi pendidikan jelas ini, matlamat dia ialah untuk membantu guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sistematik. Dengan adanya visi yang jelas, guru dapat memastikan setiap murid mendapat manfaat maksimum daripada pengajaran supaya tiada murid yang ketinggalan. Kita akan tengok pada poin kedua pula, iaitu strategi pengajaran yang berkesan. Strategi pengajaran berkesan adalah guru perlu memilih dan merancang kaedah pengajaran yang sesuai dengan tahap umur, keupayaan dan gaya belajar murid. Contohnya, penggunaan teknologi seperti pembelajaran interaktif, video atau aplikasi pendidikan untuk menarik minat murid. Pendekatan pedagogi moden seperti kaedah kooperatif, pembelajaran yang berasaskan projek atau kaedah hands-on membantu murid lebih mudah faham dan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat. Seterusnya adalah poin terakhir, iaitu peningkatan potensi murid. Guru perlulah memerhati dan mengenal pasti kekuatan serta kelemahan setiap murid. Dengan adanya bimbingan individu, guru boleh membantu murid mengatasi kelemahan dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Tujuan peningkatan potensi murid ialah supaya setiap murid mencapai potensi penuh mereka, sama ada dari segi akademik, kemahiran sosial atau kreativiti. Untuk tajuk terakhir bagi pembentangan saya adalah guru berjiwa pendidik. Kat sini saya bagi 4 poin. Kita akan tengok satu-satu. Poin pertama ialah prihatin terhadap murid. Poin kedua ialah sabar dan penyayang. Poin ketiga ialah pengutamaan pembelajaran holistik. Dan yang terakhir, poin keempat, iaitu menjadi inspirasi. Kita akan tengok terlebih dahulu poin pertama, iaitu poin prihatin terhadap murid. Kat sini, guru perlu memahami keperluan murid secara menyeluruh, termasuk emosi, sosial dan akademik. Contohnya, guru memberi sokongan tambahan kepada murid yang menghadapi masalah emosi atau kesukaran belajar. Tindakan ini dia dapat membantu murid berkembang secara seimbang dan meningkatkan keyakinan diri mereka. Poin kedua, iaitu sabar dan penyayang. Guru perlulah bersikap empati dan penyayang terhadap murid supaya guru dapat sentiasa bersedia mendengar masalah atau pertanyaan murid-murid mereka. Kesabaran guru pula perlulah membantu murid menghadapi cabaran pembelajaran tanpa rasa tertekan dari segi emosi dan fizikal. Kerana guru juga perlu memberi motivasi untuk mendorong murid supaya tidak mudah berputus asa. Poin ketiga pula, pengutamaan pembelajaran holistik. Kat sini, guru perlu mendidik murid bukan sahaja dari segi akademik, tetapi juga sasiah, kreativiti, nilai moral dan kemahiran hidup. Dengan adanya pengutamaan pembelajaran holistik ini kerana dapat memastikan murid menjadi individu yang seimbang, iaitu dari segi
cerdas minda, matang emosi dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Akhir sekali, poin keempat iaitu menjadi inspirasi. Guru dia mempunyai satu peranan, iaitu peranan mereka ialah sebagai motivasi dan model teladan yang memberi inspirasi kepada murid. Dengan adanya sikap dan tindakan guru, murid juga terdorong untuk mencapai kejayaan diri dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Guru juga dia membantu murid membentuk impian dan aspirasi tinggi untuk masa depan mereka. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan implikasi guru berjiwa pendidik terhadap murid, khususnya daripada segi perkembangan holistik. Seorang guru yang benar-benar berjiwa pendidik tidak hanya menumpukan pencapaian akademik semata-mata, malah guru memberi perhatian kepada perkembangan murid secara menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks ini, perkembangan murid merangkumi 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Daripada aspek jasmani, guru membantu murid daripada segi menjaga kesihatan, kecergasan serta penglibatan dalam aktiviti fizikal. Daripada segi emosi pula, guru juga berperanan untuk memastikan murid mereka mempunyai kestabilan emosi, mampu mengawal perasaan serta membina hubungan sosial yang baik. Seterusnya, daripada aspek rohani pula, guru juga membantu murid untuk membentuk nilai moral, akhlak dan sikap yang positif dalam diri seseorang murid. Manakala daripada segi intelek pula, guru membimbing murid untuk mengembangkan kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah serta memperoleh pengetahuan. Apabila keempat-empat aspek ini memberi perhatian secara seimbang, murid akan lebih berkembang menjadi individu yang lebih matang, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Selain itu, guru yang berjiwa pendidik juga memberi kesan yang besar terhadap motivasi dan keyakinan diri murid. Apabila guru mendidik dengan penuh rasa empati, kesabaran dan keikhlasan, murid akan berasa lebih selesa berada di dalam bilik darjah. Murid juga tidak lagi takut untuk bertanyakan soalan atau menyuarakan pendapat mereka kerana mereka merasakan pandangan mereka ini dihargai oleh guru mereka. Keadaan ini secara tidak langsung akan mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang selamat daripada segi emosi murid. Apabila murid berasa selamat dan dihargai, mereka akan lebih berani untuk mencuba perkara yang lebih baharu serta tidak takut untuk melakukan sebarang kesilapan kerana kesilapan ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. Dengan adanya sokongan daripada para guru, murid dapat membina keyakinan diri mereka serta daya tahan yang lebih tinggi dalam menghadapi cabaran dalam pembelajaran. Seterusnya, implikasi yang ketiga bagi guru berjiwa pendidik juga dapat dilihat melalui peningkatan pencapaian akademik dan sasiah murid. Guru yang kreatif dan inovatif biasanya akan menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih menarik dan berpusatkan murid. Sebagai contoh pendekatan pengajaran yang boleh dilakukan oleh seorang guru adalah
Seterusnya, kita beralih pula kepada implikasi yang kedua, iaitu implikasi guru berjiwa pendidik terhadap sekolah. Okay, apabila guru ini memiliki semangat mendidik yang tinggi, ia secara tidak langsung akan menyumbang kepada pembentukan budaya sekolah yang lebih positif. Contohnya, suasana sekolah menjadi lebih harmoni kerana guru dan murid ini saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu, hubungan profesional antara guru juga akan menjadi lebih kukuh kerana mereka ini saling bekerjasama dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Nilai seperti hormat, kerjasama dan tanggungjawab juga dapat diterapkan dalam kalangan warga sekolah. Apabila budaya sekolah yang positif ini wujud, keseluruhan sistem pendidikan di sekolah tersebut akan menjadi lebih berkesan dan kondusif untuk pembelajaran. Okay. Selain memberi kesan kepada sekolah, guru berjiwa pendidik juga memberikan impak kepada masyarakat dan pembangunan negara. Guru yang mempunyai sifat integriti dan profesional akan meningkatkan kepercayaan ibu bapa terhadap institusi sekolah tersebut. Dalam pada itu, masyarakat akan melihat guru ini sebagai individu yang berperanan penting dalam membentuk generasi pada masa hadapan. Selain itu, guru juga menjadi contoh teladan dalam komuniti melalui sikap, nilai dan etika yang ditunjukkan. Melalui usaha guru dalam mendidik murid dengan baik, akan lahirlah generasi yang berilmu, berkemahiran serta berakhlak. Walau bagaimanapun, profesyen keguruan ini juga tidak terlepas daripada pelbagai cabaran. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh para guru adalah beban tugas pentadbiran yang semakin meningkat. Selain mengajar, guru juga perlu untuk menguruskan pelbagai dokumentasi dan tugas tambahan. Dalam pada itu, perubahan dasar dan kurikulum pendidikan juga menuntut guru-guru untuk sentiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Guru juga berhadapan dengan kepelbagaian latar belakang murid mereka yang mempunyai tahap kebolehan, minat dan masalah yang berbeza. Di samping itu, tekanan kerja serta isu kesejahteraan mental turut menjadi cabaran kepada para guru pada masa kini. Perkembangan teknologi dan pembelajaran digital juga memerlukan guru untuk sentiasa meningkatkan kemahiran teknologi mereka. Kesemua cabaran ini memerlukan Bagi menghadapi cabaran-cabaran tersebut, terdapat beberapa strategi yang boleh dilaksanakan oleh guru. Yang pertama adalah pembangunan profesional berterusan, di mana guru ini perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui kursus, bengkel ataupun latihan yang berkaitan dengan pedagogi dan teknologi pendidikan. Yang kedua adalah pengurusan masa yang berkesan. Seseorang guru perlu bijak untuk menyusun keutamaan tugas bagi mengelakkan tekanan kerja yang berlebihan. Strategi seterusnya adalah mengintegrasikan teknologi secara bijak dalam proses pengajaran dan pembelajaran
supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Selain itu, sokongan sosial daripada rakan sekerja juga sangat penting. Kerjasama dan perkongsian idea antara para guru dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Akhir sekali, guru juga perlu memberikan perhatian kepada secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Peranan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing murid untuk menjadi insan yang lebih berakhlak, berdisiplin dan mempunyai nilai murni. Implikasi daripada peranan ini dapat dilihat melalui perkembangan positif murid, pembentukan budaya sekolah yang harmoni serta sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara. Walaupun profesyen keguruan ini berhadapan dengan pelbagai cabaran, strategi yang sesuai dan sokongan yang berterusan mampu untuk membantu guru melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan. Oleh itu, guru berjiwa pendidik perlulah sentiasa mengekalkan semangat, komitmen dan profesionalisme